Saya tak ada ilmu tentang saham. So, first kali macam cakap nak bersaham ni, first kali memang kena ada ilmu. Kita ada modal tapi kita tak ada ilmu, memang macam kata bawa kereta tak ada lampu lah macam tu. Saya pernah bagi kawan tolong invest. At the end, kawan telah orang kata tak dapat apa yang kita harapkan lah. So, saya cakap, better saya buat sendiri daripada kita mengharapkan orang. Macam tu. Untuk niaga saham, yang buat saya tertarik niaga saham, kos tas sendiri. Sebab cara penyampaian kos tas, yang pertama sekali, very simple, mudah faham. Kedua, penyampaiannya lebih macam tak terlampau over sangat. More to educated person. Itu yang buat saya tertarik. Macam saya cakap, dengan keadaan umur yang 48 macam ni, RAM tu dia slow sikit. So susah nak dapat. Tapi bila tu terangkan satu-satu apa yang kami perlu buat dan apa yang kami perlu elakkan, itu kita kena follow. Dan alhamdulillah betul dengan tetanan kelas ni memang saya rasa berbaloi sebab ilmu yang kursus macam hari inilah. Kalau saya tak join niaga saham, saya tak tahu dengan kalkulasi tu apa semua kan. Kalau nak compare dengan harga macam selalunya orang kata berbaloi tak berbaloi, bagi pendapat sendiri, ilmu dah dapat tu tak boleh nak compare dengan harga. Sampai ke hari ini daripada bulan 11 saya masuk, pertama sekali saya buat RSP, simpanan tabung saham, yang kedua IPO. Untuk RSP dapat hasil, alhamdulillah. Sebab setakat ni saya dah berapa persen dekat 20%. Ya, adalah perbezaan pada dulu. Kalau masuk tunggu tak tanya. Sekarang alhamdulillah dah ada dah. Jadi, syarat je satu je lah, follow apa yang aku suruh. Perbezaannya dulu takut-takut, sekarang dah berani. Dah berani ambil risk, dah tahu dah kita punya risiko kita macam mana, dah tahu dia punya target macam mana. Itu yang buat saya lebih yakin. Kepada yang masih ragu-ragu, nasihat saya, apa-apa kita kena grab peluang dengan cuba benda yang baru. Setiap orang memang akan terasa macam takutlah, malaslah. Tapi benda itu sebenarnya kalau kita follow guideline, insya-Allah kita dapat.